Salam sejahtera. Hari ini saya nak update kepada anda semua masalah alat kawalan jauh untuk auto gate ataupun pagar automatik. Okay, so video lepas saya telah tunjukkan di mana bila butang merah ini ditekan, lampu ini menyala dan kadang-kadang tidak padam, dan dia menyebabkan bateri habis. Okay, yang ni sudah saya ganti, saya tunjukkan kepada anda. Okay, tekan merah, lampu merah menyala, lepas, lampu padam. Tekan hijau, lampu hijau menyala, lepas, dia padam. Okay, satu lagi cara bagaimana kita nak tahu switch itu elok ataupun tidak ialah bila kita tekan, dia ada bunyi tek. Saya tunjukkan. Dengar. Okay, kalau tak ada bunyi tek, dia rosak. Okay, so saya tunjukkan kepada anda, ini switch lama. Saya tekan tak ada bunyi okay, tak ada bunyi. So switch ini rosak. Okay, saya buka dan tunjukkan kepada anda bagaimana di dalam dia. Okay, ini so yang putih ni telah saya gantikan dengan yang baru. Saya tunjukkan kepada anda, ada bunyi tek. Okay, so yang ni, yang warna hitam ni pun sama. Okay, so itu saja. Anda cuma perlu tekan butang ni. Kalau tak ada bunyi tek, biasanya butang itu rosak dan anda perlu gantikan dengan yang baru. Okey, boleh? Selamat mencuba.